Okey, hari ni saya nak buat cara-cara untuk start enjin Saga. Demo. Okey, mula terbuka, unlock. Okey, masuk dalam. Kunci kena berada di dalam. Okey, nampak ada kunci di sini. Taruh di sini. Okey. Lepas tu brake tu, ni brake kan. Brake, tekan kuat. Ni tekan macam tu je. Tekan kuat. Tekan kuat macam tu sampai lantai, hard press, dia akan menyala hijau. Ni demo cara nak start. Tekan brake, tekan kuat tekan sampai lantai, tekan kuat, rapat, tekan push start. So dia akan menyala lah. Dia akan hidup. Okey, dia akan hidup. Nampak? Itu cara dia lah untuk start enjin Saga. Alright. Nak off enjin, matikan aircon, kunci. Okey. Tak payah tekan apa-apa, tekan saja. That's all. Alright. So bila nak on enjin, tekan rapat. Sebab apa, bila tekan sikit dia tak susah nak hidup. Make sure tekan rapat, tekan sini. Okey. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye bye.